Hasil pertama ni saya nak kongsi dulu kepada orang-orang. Nanti next time saya jual pula. Lepas beli apa kata? Beli baju. Beli baju. Suka. Okey guys, assalamualaikum. Kita kutip dah hasil kita ni Jadi kita nak cuci dan kita nak agih ke orang-orang Ni kalau buat sayur lemuk ni memang kata dah ni, memang sedap lah ni. Bayar ni kalau buat sayur lemuk, celup tepung, memang jadi. Awak kalau tak biasa lagi celup tepung, kena terah, wajib terah, memang sedap. Kalau kata sayur lemuk tu memang kata riti tahu dah ke, memang sedap dah. Tapi kalau celup tepung, memang edoh ni. Lalu ni saya basuh dulu, lepas tu saya agih masuk dalam plastik dan kita bagi ke orang ramah. Itu saya bagi dah saya punya kakung. Trik ni saya nak bagi ni pula, bayar. Alhamdulillah suka boleh bagi deh. Suka Bawa yang orang kata nak bahagia ni tak nanti kau macam-macam boleh bagi rezeki gini pun pasal suka dah. Ni bagai bang. Tengoklah rezeki siapa ni. Kita bagi random ya ni. Tidak pilih-pilih dah ni. Bukan kata pilih atas saing-saing kodok ni bang. Kita bui random. Hak mana jumpa kita kedai, kalau kita nak beli kita jumpa kedai ke gapo kan, kalau kawewi tu harus kiremo. Random nah ni. Tidak tu kata pilih-pilih dok. Tapi kalau saya awak nak mari hak suruh kata nak rasa buat kutik kan. Siapa boleh mari rumah hamba kutik. Tak ada masalah. Tapi ni habis dah lah. Nanti jagung. Kakung. Nanti kakung boleh. Kakung nak besar dah tu. Baru je dalam 5 hari ni hari kakung tu. Ada lah sejeka lebih dah tu. Sejeka kat 2 jeka dah lah. Nanti untuk kakung hak mana berakhir kakung boleh. Boleh mari kutik. Tak ada masalah. Kita tak marah asal koyak je. Jangan mari-mari kutik kita tak ada rumah. Asal koyak kata nak, tak apa kita tunggu, tak ada masalah. Tapi sebelum tu boleh kecek kan, nanti jangan lupa follow saya punya Titi, Mari Berkebun, dan saya punya Rumah Biru, Saiful Muhammad dah. Suka. Gini deh, orang suka deh. Boleh kasih rezeki tanam deh dengan orang-orang suka. Boleh nampak hasil lah. Saya kata deh nampak hasil boleh bagi. Ni sore dah mari. Nak mari ambil gon ni. Kita siap basuh Nanti kelik kerak lah goni ni. Kerak basuh sekali lagi kan. Boleh. Nyaya air lah dah. Kita buat ala-ala kadang gini lah. Ni dah. Baiklah geng. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.